Saya Yahya bin Muhammad. Saya menjalankan perniagaan penternakan kambing. Saya founder Izara Care. Sekarang ni saya buat perkhidmatan, servis home spa dan mobile spa. Saya buat pertanian tanam ubi dengan tanam bending dengan tanam tidi. Saya menjalankan perniagaan makanan iaitu makanan sejuk beku dan juga kudapan harian. Saya menjalankan perniagaan kacang rebus, kacang kuda dan jagung kap di Pasar Malang. Saya telah menjalankan perniagaan saya dari tahun 2018 hingga 2022. Perniagaan kami surprise delivery lebih kurang dalam 7 tahun. Bantuan saya terima daripada pihak teras adalah berbentuk modal pusingan. Dan saya gunakan untuk memberi keperluan kambing lah. Dari segi makanan, vitamin dan ubatan yang perlu untuk peternakan. Saya ada terima bantuan daripada teras, 2 sila 2 pintu 1 pintu 1 dan set komputer lah, satu dengan mesin printer sekali. Dan bantuan sebanyak memang dapat membantulah bisnes saya sampai sekarang. Bermula pada tahun 2021, saya bermula dengan 2 ekor kambing. Sehingga sekarang ni saya daripada 2 ekor kambing pada 2021 sampai sekarang saya dah ada 31 ekor dalam tempoh 2 tahun. Alhamdulillah dengan bantuan Motorola 3, saya tidak risau lagi dengan cuaca, dengan keadaan apa pun. Alhamdulillah. Sebab saya dah boleh berniaga bila-bila dan di mana saja. Sekarang Lebih proper lah, lebih besar, premis. Barang-barang pun dah consider lengkap lah, semua ada. So saya tak payah lagi nak bawa barang ke rumah orang. Orang dalam sini semua dah ada lengkap dan diorang pun boleh tunggu dengan selesa. Sebelum ada traktor ni, saya pakai traktor orang. Jadi traktor orang tak sempat nak buat kat kebun saya. Jadi saya dah ada sendiri ni, saya tak akan tergantung-gantung lah nak buat kerja sendiri. Harapan, impian, memang nak buka Izara Care satu Malaysia ataupun luar negara lah, dan memberi peluang kepada terapis yang baru-baru nak naik ni kan, boleh datang dan join dan akak boleh ajar. Saya harap perniagaan saya bertambah maju dan saya dapat keluar daripada asnaf dan saya dapat bayar kembali apa yang telah saya dapat daripada zakat. Dan saya pula akan menyumbang zakat kepada pihak yang memerlukan. Saya menasihatkan pada diri saya dan penerima asnaf yang lain supaya kita berusaha bersungguh-sungguh. Kita nak dapatkan benda ni bukan senang, susah. Dengan duit zakat orang bagi, kita janganlah hampakan mereka. Guna sebaik mungkinlah peluang yang ada. Supaya kita dapat membebaskan diri dari penerima zakat dan kita sebagai orang yang menyumbang ataupun pengeluar zakat. Saya berterima kasih kepada pihak teras kerana telah memberi bantuan perniagaan kepada saya. Dan saya berharap pihak teras akan lebih maju dari masa akan datang dan bantu lebih ramai golongan-golongan yang memerlukan seperti saya. Terima kasih teras. Terima kasih teras. Terima kasih teras. Terima kasih teras. Terima kasih teras.